Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Wakil Kumpulan Selangor 2 akan membentangkan kajian mini yang bertajuk Kajian mengenai pengaruh modal sosial terhadap pencapaian akademik pelajar di Sekolah Menengah Kemasaan Agama Kuala Lumpur tahun 2025. Saya, Muhammad Daniel bin Razmi bersama dua lagi ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Afiq Hanafi bin Ahmad Jeffrey dan Nur Izkiah binti Zulkarnain. Kajian ini dijalankan sebagai memenuhi keperluan khusus GGD 5022 Sekolah dan Masyarakat di bawah bimbingan Dr. Hanita Hadim binti Ismail. Seterusnya, ini merupakan ahli kumpulan kami dan untuk isi kandungan terdapat 8 isi kandungan. Yang pertama, latar belakang kajian. Yang kedua, penyertaan masalah. Yang ketiga, persoalan kajian, objektif kajian. Yang kelima, reka bentuk kajian dan kaedah kajian. Yang keenam, kerangka konseptual. Dan yang ketujuh, dapatan kajian. Dan akhir sekali, kesimpulan. Seterusnya, untuk pengenalan atau dipanggil latar belakang kajian, pendidikan bukan sahaja bergantung kepada modal ekonomi dan intelektual, malah juga dipengaruhi oleh modal sosial. Modal sosial merujuk kepada hubungan sosial, norma dan kepercayaan dalam komuniti yang boleh menyokong kejayaan akademik pelajar. Dalam konteks sekolah, modal sosial membolehkan pelajar mendapat bimbingan akademik, motivasi dan peluang pembelajaran yang lebih baik. Selain itu, ia membantu nilai positif seperti tanggungjawab, disiplin dan semangat kerjasama. Menurut Pernam 2001, modal sosial wujud dalam dua bentuk, iaitu formal dan tidak formal. Untuk formal seperti PIBG, pertubuhan rasmi dan persatuan, manakala yang tidak formal seperti perbualan di tempat awam dan interaksi harian. Kajian-kajian lepas mendapati modal sosial memberi kesan kepada pencapaian sekolah. Antaranya, pelibatan pelajar dalam kelab pertandingan, jaringan kerjasama luar sekolah dan penyampaian maklumat dan latihan guru. Kajian oleh How Bearer 2011 dan Muharram Shah dan Fitrah 2023 menyokong wujudnya hubungan antara modal sosial dan pencapaian akademik. Seterusnya, untuk penyataan masalah, Robert pernah mencadangkan 6 dimensi modal sosial. Tetapi kajian ini fokus kepada 3 dimensi utama, iaitu yang pertama, kepercayaan, yang kedua, kerjasama dan akhir sekali, pendaupayaan. Dimensi ini dipilih berdasarkan dapatan kajian Aznam dan Tahir 2019 yang menyatakan ketiga-tiganya signifikan terhadap pencapaian pelajar. Kajian ini juga melihat konteks SMA KL yang sememangnya mengamalkan nilai-nilai sosial dalam pendidikan agama. Seterusnya, untuk limitasi kajian, kajian ini terbatas kepada pelajar tingkatan 4 sahaja, di mana pelajar tingkatan 4 memiliki 4 kelas. Sekolah yang dipilih adalah Sekolah Menengah Kemasaan Agama Kuala Lumpur, iaitu SMK AKL. Seterusnya, untuk persoalan sekajian, yang pertama, adakah terdapat perbezaan signifikan antara murid lelaki dan murid perempuan dalam dimensi kepercayaan, kerjasama dan pendaupayaan terhadap pencapaian akademik? Yang kedua, adakah terdapat perbezaan signifikan antara kelas dalam dimensi kepercayaan, kerjasama dan pendaupayaan yang berlainan tahap terhadap pencapaian akademik? Dan akhir sekali, dimensi manakah yang paling dominan dalam mempengaruhi pencapaian akademik murid? Seterusnya, untuk kali ini saya akan menerangkan objektif kajian. Yang pertama, untuk menentukan sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara murid lelaki dan murid perempuan terhadap pencapaian akademik dalam dimensi kepercayaan, kerjasama dan pendaupayaan. Yang kedua, untuk menilai sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara kelas berlainan terhadap pencapaian akademik murid dalam dimensi kepercayaan, kerjasama dan pendaupayaan. Yang ketiga, untuk mengenal pasti dimensi yang paling dominan dalam mempengaruhi pencapaian akademik murid. Slide seterusnya saya akan serahkan kepada Muhammad Afiq. Terima kasih. Terima kasih Encik Muhammad Dani. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai reka bentuk kajian dan kaedah kajian.
Baik, kajian ini respondennya terdiri daripada 113 orang pelajar tingkatan 4 di Sekolah Menengah Agama Kebangsaan Agama Kuala Lumpur, SMAKEL. Instrumen dan analisa. Instrumen yang kami guna adalah menggunakan perisian data SPSS, iaitu Social Package for Social Science versi 2.0. Analisa kami ini menggunakan skala Likert yang digunakan dan terdiri daripada skala 1 hingga 5. Kemudian analisa deskriptif akan dilakukan. Hipotesis kami terbagi pada dua, hipotesis not dan hipotesis null. Hipotesis not, modal sosial tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian akademik pelajar di SMARKEL. Hipotesis null, modal sosial mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian akademik pelajar di SMARKEL. Seterusnya, dapatan kajian. Dapatan kajian kami, saja populasinya ada dua, demografinya perempuan dan lelaki. Perempuan sebanyak 51,3%, lelaki sebanyak 48,7%. Lelaki itu adalah sebanyak 55 orang pelajar dan perempuan sebanyak 58 orang pelajar. Semua pelajar ini latar belakangnya berbangsa Melayu dan beragama Islam. Setelah tentulah bila kita sebut sebagai sekolah agama, rata-rata dan majoritinya adalah berbangsa Melayu dan beragama Islam. Seterusnya, dapatan kajian kami yang anda lihat di slide ini. Okey, ada 4 kelas, 4 Ali, 4 Umar, 4 Abu Bakar, 4 Hamzah, dan 4 Osman. Okey, secara puratanya, setiap kelas ini puratanya 15% dan ke atas. Jadi taburannya agak seimbang untuk setiap kelas. Seterusnya, baiklah, hipotesis ini untuk menilai sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara kelas berlainan terhadap pencapaian akademik murid dalam dimensi kepercayaan. Okey, untuk hipotesis ini, ujian kami gunakan adalah Kraskowski test kerana kalau Kraskowski test ini boleh menggunakan em- ah, dua kategori nominal lebih daripada dua. Okey, nilai signifikannya adalah 0.158. Oleh itu, decision kami adalah kekalkan hipotesis ini. Hipotesis null dikekalkan, yang maksud tiada perbezaan yang signifikan antara pelajar dari kategori kelas tingkatan 4 yang berlainan dalam dimensi kepercayaan. Seterusnya, seterusnya untuk menilai sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara kelas berlainan terhadap pencapaian akademik murid dalam dimensi kerjasama. Baik, untuk aplikasi juga menggunakan uh, ujian Kraskowski test, nilai signifikan sebanyak 0.073. Decision kami adalah kekalkan hipotesis ini kerana nilai signifikan ini lebih daripada 0.05. Ini bermakna hipotesis null dikekal, yang bermaksud tiada perbezaan yang signifikan dalam tahap kerjasama antara pelajar daripada kelas yang berbeza. Seterusnya, Seterusnya, untuk menilai sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara kelas berlainan terhadap pencapaian akademik murid dalam dimensi pendayapayaan. Okey, ujian ini juga kami gunakan Kraskowski test, nilai signifikan sebanyak 0.051. Hal ini bermaksud nilai signifikannya lebih daripada 0.05. Oleh itu, kami punya decision making adalah kekalkan hipotesis ini. Maksud hipotesis nah dikekalkan menandakan bahawa tiada perbezaan tahap penilaian antara kelas adalah tidak signifikan secara statistik. Okey, seterusnya, untuk menentukan ada terdapat perbezaan yang signifikan antara murid lelaki dan perempuan terhadap pencapaian akademik dalam dimensi kepercayaan. Baik, hipotesis ini kami menggunakan ujian Mann-Whitney-U test kerana dua kategori nominal. Ya, kasut boleh menggunakan boleh lebih daripada dua kategori kategori nominal. Whitney U test untuk dua kategori nominal ya. Baik, nilai signifikan adalah 0.534. Nilai signifikan ini bermakna dia lebih daripada
nilai 0,05 iaitu sebanyak 0,534. Oleh itu, hipotesis ini dikekalkan menandakan bahawa tidak terdapat perbezaan antara pelajar lelaki dan perempuan dalam dimensi kepercayaan adalah tidak signifikan secara statistik. Seterusnya, untuk menentukan sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara murid lelaki dan perempuan terhadap pencapaian akademik dalam dimensi kerjasama. Ah, Ujian ini juga menggunakan ujian Man Within Test nilai signifikan sebanyak 0,258 iaitu melebihi 0,05. Oleh itu, decisionnya adalah kekalkan hipotesis null ini. Hipotesis yang dikekalkan menandakan bahawa tidak terdapat perbezaan antara pelajar lelaki dan perempuan dalam dimensi kebiasaan. Ini adalah tidak signifikan secara statistik. Seterusnya, untuk menentukan sama ada terdapat beza yang signifikan antara murid lelaki dan perempuan terhadap pencapaian akademik dalam dimensi pendayaan. Hipotesis ini juga menggunakan Man Whitney U test dan signifikannya sebanyak 0,00 iaitu kurang daripada 0,05. Jadi kami menolak null hipotesis itu. Hipotesis yang ditolak menandakan bahawa tidak terdapat perbezaan antara pelajar lelaki dan perempuan dalam dimensi penilaian dan ini adalah secara signifikan statistik. Dalam banyak hipotesis ini yang kami tolak kerana nilainya kurang daripada 0,05 atas ilham dan juga uh, effort kami juga dapat jawapan daripada pengetua yang mengatakan pengetua Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur Semakel iaitu pengetua Wan Jamaluddin bin Wan Hassan. Beliau mengatakan bahawa kerana perbezaan ini wujud kerana perempuan memerlukan lebih pendaya upayaan berbanding dengan pelajar lelaki. Seterusnya, baik, yang statistik deskriptif ini untuk mengatasi dimensi mana yang paling dominan dalam mempengaruhi pencapaian akademik murid. Kita lihat daripada jadual ini, nombor satu sudah tentulah nilai kepercayaan, nombor dua kerjasama dan terakhir adalah pendayaan. Kepercayaan nilai minnya sebanyak 4,23, seterusnya kerjasama 3,35 dan terakhir pendayaan 3,115. Okey, secara keseluruhannya tahap kepercayaan adalah tinggi, namun kerjasama dan pendayaan perlu dipertingkatkan. Seterusnya, baik, yang seterusnya ini, slide ini saya serahkan kepada Puan Nur Izkia binti Zulkarnain. Baiklah, terima kasih rakan saya, Upik. Saya teruskan dengan dapatan kajian pada setiap konstruk dalam dimensi-dimensi kepercayaan, kerjasama dan pendayaan. So, yang pertama kita akan melihat kepada konstruk dimensi kepercayaan. Jadi, min tertinggi yang kita dapat lihat daripada jadual deskriptif statistik ni, kita melihat konstruk A7 mencatatkan min sebanyak 4.7 iaitu yang paling tinggi dengan nilai sisihan piawai sebanyak 0.48. Ini bermaksud daripada konstruk ini menunjukkan bahawa guru sangat memainkan peranan besar dalam meningkatkan pencapaian akademik. Min kedua tertinggi pula adalah pada konstruk A5 di mana min dia adalah 4.58 dengan nilai sisihan piawai sebanyak 0.61 yang menunjukkan bahawa peranan ibu bapa dan keluarga adalah penting dalam meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Sebagaimana yang kita tahu, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur ini adalah terdiri daripada pelajar asrama, sepenuhnya berada di asrama. Jadi sememangnya kalau kita lihat keputusan ini sejajar dengan tempat mereka lah, iaitu selaku pelajar asrama, iaitu guru lebih memainkan peranan besar berbanding ibu bapa. Seterusnya adalah konstruk dimensi
kerjasama, di mana kita dapati min tertinggi adalah pada konstruk P4, iaitu mencatatkan min sebanyak 4.49 dan nilai sisihan piawai adalah 0.584. Konstruk ini menunjukkan bahawa membantu rakan pelajar yang lain mampu memberi manfaat terutama dari segi pencapaian akademik. Min kedua tertinggi pula adalah pada konstruk B2 yang mencatatkan min sebanyak 4.30 dengan nilai sisihan piawai sebanyak 0.639. Ini menunjukkan bahawa kerjasama dengan guru adalah penting untuk meningkatkan prestasi akademik. Bagaimana yang kita tahu, mereka ini adalah di kalangan pelajar asrama, jadi mereka lebih mementingkan kerjasama di antara rakan. Begitu juga dengan guru apabila berada di kelas. Seterusnya adalah pada konstruk dimensi pendaya-upayaan yang mencatatkan min tertinggi adalah pada konstruk C8 iaitu 4.51 dengan nilai sisihan piawai sebanyak 0.614. Pada konstruk ini menunjukkan keupayaan diri memperoleh keputusan lebih baik dalam suasana pembelajaran yang lebih positif adalah berpengaruh kepada pencapaian akademik pelajar. Min kedua tertinggi pula adalah C7 dengan mencatatkan min sebanyak 4.43 dengan nilai sisihan piawai tertinggi iaitu 0.565. Ini menunjukkan keupayaan menghargai jasa guru dan rakan penting dalam meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Okay, so disebabkan mereka ni adalah pelajar asrama, sekali lagi kita ulang. So keupayaan diri adalah lebih kepada sifat berdikari. Lepas tu tentunya guru dan rakan pentinglah dalam pembelajaran di asrama. Okay, baiklah kita masuk kepada perbincangan dapatan kajian. Okay, perbincangan dapatan kajian ni kita akan fokuskan kepada perbandingan kajian kami terhadap kajian-kajian yang lepas. Kajian kami, fokus kajiannya adalah pada pelajar tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur, yang mana kami memfokuskan pengaruh modal sosial terhadap pembangunan pelajar. Bagi reka bentuk kajian kami, dan kaedah kajian kami adalah secara kuantitatif melalui soal selidik menggunakan skala Likert dan analisis deskriptif melalui perisian SPSS. Dimensi model sosial yang kami ambil kira adalah kepercayaan, kerjasama dan pendaya-upayaan. So, kesimpulan dapatan kami adalah model sosial sememangnya memainkan peranan dalam pembentukan diri pelajar. Persamaan daripada kajian lepas adalah pada kajian Aznam dan Tahir dan Huaidah. Perbezaan adalah kami fokus kepada Melayu Islam yang memfokuskan pelajar di sekolah agama. Bagi kajian Aznam dan Tahir pada tahun 2019, fokus mereka adalah model sosial dan pencapaian akademik pelajar sekolah menengah kebangsaan. Reka bentuk kajian mereka adalah kuantitatif dan mengambil kira skor min dimensi. Dimensi model sosial yang mereka ambil kira adalah sama seperti kami, iaitu pendaya-upayaan, kerjasama dan kepercayaan. So, dapatan mereka adalah menunjukkan dimensi pendaya-upayaan dan kerjasama paling signifikan terhadap pencapaian akademik. Persamaan dengan kajian kami adalah pendekatan kajian, iaitu dimensi kajian kepercayaan, kerjasama dan pendaya-upayaan. Perbezaan adalah pada lokasi. Dan untuk Aznam dan Tahir ni mereka lebih fokus kepada pencapaian akademik. Okay, bagi kajian oleh Wan Munira pada tahun 2016, fokus kajian beliau adalah komuniti pelbagai kaum dalam komuniti atas talian. Okay, reka bentuk kajian mereka adalah secara kualitatif. Dimensi model sosial yang diambil kira adalah kepercayaan, norma sosial. Kesimpulan utama dan dapatan kajian adalah kepercayaan terhad disebabkan perbezaan kaum dan budaya. Persamaan bagi kajian kami adalah penekanan kepada dimensi kepercayaan. Perbezaan dia pula adalah konteks bagi kajian Wan Munira adalah komuniti maya, di mana komuniti maya ni
tidak semestinya di kalangan pelajar sekolah. Huaidah. Kajian Huaidah pada tahun 2019 memfokuskan model sosial dalam peningkatan mutu sekolah di Indonesia. So, reka bentuk kajian adalah melalui pemerhatian, wawancara dan dokumentasi. Okay, dimensi model sosial yang diambil adalah kepercayaan, norma, kerjasama, jaringan sosial dan penglibatan. So, kesimpulan dan dapatan adalah dimensi model sosial kukuh dalam memberi impak besar. Bersamaan adalah sokongan terhadap kajian kami iaitu dimensi kepercayaan dan kerjasama. Perbezaan dia pula adalah dari segi lokasi, di mana lokasi beliau adalah di luar negara dan lebih kepada peranan pengurusan sekolah. Kajian Res Malasari pada tahun 2020 memfokuskan persekitaran sekolah dan pembentukan model sosial pelajar. Reka bentuk kajian adalah dengan kaedah kualitatif. Model sosial, dimensi model sosial yang diambil adalah kebersamaan toleransi, kepercayaan dan norma. Kesimpulan daripada dapatan beliau adalah sekolah adalah ejen penting dalam membina model sosial. Persamaan kami adalah beliau menyokong kepentingan persekitaran dan kepercayaan. Perbezaan dengan research kajian kami adalah fokus lebih luas kepada persekitaran dan norma sosial. Bagi kajian Selviana pada tahun 2019, fokus kajian beliau adalah pengembangan skala model sosial remaja. Reka bentuk kajiannya adalah psikometrik dan pembinaan instrumen. Dimensi sosial yang diambil adalah kepercayaan, interaksi sosial dan visi bersama. Kesimpulan utama daripada kajian beliau adalah kepercayaan paling kukuh dalam pembentukan remaja. Bersamaan dengan kajian beliau adalah sama elemen kepercayaan dan hubungan sosial. Perbezaan dia pula adalah beliau memfokuskan kepada pembangunan skala dan bukan pelajar sekolah menengah sahaja. Untuk Jim dan Surat, pada tahun 2021, mereka memfokuskan kajian pada pencapaian akademik pelajar. Reka bentuk kajian adalah secara kualitatif. Dimensi model sosial mereka adalah tidak spesifik tetapi ada unsur sokongan sosial, persekitaran, guru dan keluarga. Kesimpulan dari kajian mereka adalah faktor guru, sekolah, keluarga dan pelajar memberi kesan kepada akademik. Bersamaan dengan kajian kami adalah beliau menyokong pentingnya persekitaran dan sokongan. Perbezaannya, mereka tidak menunjukkan secara eksplisit pada konsep modal sosial kerana mereka hanya membuat kajian literatur secara sistematik. Baiklah, ini adalah kesimpulan kepada kajian kami. Kajian kami bertujuan mengkaji pengaruh sosial dalam pencapaian modal sosial dalam pencapaian akademik dengan perbandingan antara jantina yang berlainan dan kelas yang berlainan. Model sosial yang dipilih adalah dimensi kepercayaan, kerjasama dan pendaya-upayaan di mana dimensi kepercayaan didapati adalah yang paling berpengaruh dan konsisten terhadap pencapaian akademik di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pendidikan memerlukan hubungan dalam jaringan sosial yang merangkumi ibu bapa, keluarga, sekolah dan rakan sebaya bagi membantu meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Institusi seperti persatuan dan kelab memainkan peranan signifikan sebagai platform interaksi sosial dalam kalangan pelajar sekolah, seterusnya menyumbang kepada pembentukan kemahiran sosial pelajar, malah turut memperkukuh jaringan sosial yang dapat mempengaruhi prestasi akademik mereka. Langkah ini dijangka dapat memperkukuh modal sosial pelajar, seterusnya menyokong kejayaan akademik secara holistik. Sekian saja dari kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.